Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini saya ada masak sayur kailan ikan masin. Mari masuk dapur. Okey, dekat sini ada sayur kailan yang saya dah potong dan asingkan dia punya batang. Okey, ni bahan-bahan dia, korang boleh tengok. Lepas tu kita panaskan minyak, kita gorengkan ikan masin tenggiri ni. Yang ni saya basuh dulu nak kurangkan dia rasa masin. Kita goreng sampai masak. Lepas tu bila dah agak garing macam tu, kita buang dia punya tulang ikan dia. Okey, lepas tu masukkan bawang putih cincang. Kita tumis-tumis sampai dia naik bau. Lepas tu saya dah masukkan batang sayur kailan yang keras dulu, kita masuk dulu. Baru masukkan bawang Holland. Yang ni saya masukkan separuh dulu. Okey, gaul rata. Masukkan sos tiram secukupnya. Lepas tu kita gaul balik biar sebati. Masukkan cili merah besar. Yang ni saya guna separuh dulu. Okey, lepas tu masukkan sayur dia. Jangan lupa kita gaul-gaul rata biar dia masak dia sekata. Okey, saya ada tambahkan sedikit air sebab saya nak berkuah sikit. Okey, lepas tu saya ada tambahkan garam dan seasoning sikit je, tak payah banyak-banyak. Okey, last sekali saya ada tambahkan bawang Holland dengan cili merah besar tadi. Gaul rata, ni dah siap. Okey, bye.